dah sampai dah rumah Onyang. Maknanya kalau dibuat jalan ni dia kena ngecak lah tak ada. Mak ni kira tanah dia kat jalan ni. Bukan kacang kan, bukan kuinin kat kacang. Kuinin? Kuinin. Ni gatak ni semua ni rambutan ni. Ban. Sampai dah rumah Onyang. Yang ni tak ni. Ni rumah. Okay guys, kita dah sampai dah dekat Batu Gajah kat rumah Opah. Kan abang kan? Jom turun. Mak Onyang. Jom adik. Turun Opah. Abang cari apa bang? Okay, jom. Turun. Let's go. Sampai dah rumah Onyang. Jom. Suasana kampung guys. Suasana kampung. Jom adik Wafa. Adik Wafa. Jom masuk. Wafa tak keluar lagi, mana Wafa? Adik. Adik makan apa? Adik. Kopok adik kat mana ni? Kat rumah siapa? Rumah Onyang. Rumah Onyang kat mana? Kucing. Kat Perak. Comel. Dia macam gosi je. Besar dia. Kan? Kan? Dek. Maksud pakcik dia ada tutorial untuk saya. Tepi raya dek. Tu dek. Ada dodol dek. Dodol dek. Ni. Semprit. Ada dek. Mana jalan ni? Pergi berjalan ni lah. Balik raya ni jalan-jalan Morok tu. Buka. Cuba buka. Cuba buka. Dek tengok. Sekejap bawah dia apa? Okay, cuba buka. Lepas tu pergi belah-belah mak mentua. Okay, cuba abang rasa. Cuba kat Penang ke? Cuba abang rasa. Ni datang ni. Biasa ni datang Perak. Okay, adik. Kan? Kita cuti 1 minggu. Tak. Sedap 1 minggu. Okay. Rasa coklat. Nak Ni, simpit. Abang nak simpit. Ya, simpit tak? Macam kau kacang. Jom ni. Mai buatkan kat adik. Mai. Jom. Pakcik. Apa? Makan apa? Okay, bubur yang. Oh, ya, adik makan. Tiba-tiba beli elok ah. Okay. Buat adik makan. Apa dulu lah. Kau tutup. Okay. Kau makan. Bangkit apa? Dah pasal makan dah. Tengok barang. Dah. Tak. Mata dia bang. Warna hitam dia. Macam apa? Dragon tu. Bukan panjang. Kita kat mana sekarang? Kat rumah Onyang. So ni kita dekat rumah Opah, dekat Tanjung Tualang, kat Batu Gajah, Perak atau Koma. Ni kita kat Perak ni. So ni kat belakang rumah. Kat kawasan belakang rumah ni dekat Perak guys. So ni rumah saudara juga ni. Rumah anda.
kat belakang. Abang bagi salam. Assalamualaikum. Boleh makan? Ha. Ambil yang elok sikit, ambil ni yang hitam ni, gelap-gelap sikit ni. Gelap ni. Uish. Sisa je tu. Jatuh. Ni kat sini banyak eh. Tu. Ni, ambil kat sini. Bawah tadi, lalu bawah tadi. Mana? Ha tu. Ni. Ha, tik. Ha, tu yang hitam tu Yang ni sikit. kena rasa dulu eh. Ha. Ni lagi. Tu, merah ni boleh. Yang merah ni. Lagi. Okay, jom sini. Tu. Tu. Kat bawah tu. Dapat. Wah. Ni kat sini ada lagi. Kita kutip ni. Tu nampak ni. Ni banyak ni. Ni buah mulberry. Sekejap. Boleh ke letak kat poket? Okay. Rumah kampung ni macam ni. Ha, tengok. Tanam pokok pisang je. Pak, dah ada buah dah guys. Ha. So kita perbakti. So pokok tu pun ada juga buah. Kan. Nah, ni kat sini ada apa? Buah berry ha. Okay guys. So kita dengan W sibling ni kita kutip buah ni. Buah ni kalau dia hitam-hitam sikit dia manis. Kau tak hitam? Sama-sama. Nah. Sekejap. Kalau tak hitam, mak. Kau tak hitam? Tu ada lagi lah. Ni. Tu gelap-gelap sikit tu. Ha. Ambil gitu yang gelap-gelap. Dekat belakang-belakang ni ada lagi bang. Sini bang. Tu. Ui, mak. Mana? Kat situ. Sekitar kita dapat. Banyak. Okay, terima kasih. Kepada semua yang menonton, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye. Inilah video kita dekat mana ni? Dekat Perak. Dekat Batu Gajah, Tanjung Tualang, Perak. So kita ke mana? Balik.